nak pergi ni? Oh dah. Hmm? Nak buang mana ni? Tu hampa tak ada. Kalau buang je sini. Jangan buang macam tu Ali. Alah. Buang lah tu sampah dia. Ni tu sampah dia lah. Tak apalah, nanti ada orang kutip juga. Mana boleh tu? Kita ni kena buang sampah sebab nanti jadi kotor tempat ni. Kita kan pelajar, kita kena jaga kebersihan kat sini, kawasan kita. Tak apalah, nanti ada juga orang tolong bersihkan. Tak boleh buat macam tu. Weh, apa kotor kan sungai ni? Hampa tok mata sangat. Kampung pun tengok kat sungai. Boleh menyebab kata cemar tau. Lepas tu boleh nanti kalau boleh banjir, boleh tersumbat longkang, nyamuk boleh membiak. Serius lah apa jadi macam ni? Gila lah. Saya Ini semua hasil-hasil daripada kawasan sini lah. Kita terlalu buang sampah banyak sangat. Kita buang sampah pula bukan buang sampah di tempat sepatutnya. Sebab tu boleh jadi macam ni. sebab tu kita kena buang sampah kat tempat yang betul. Aku rasa kita kena buat gotong royong benda ni. Saya setuju. Okey, minggu Sabtu ni kita buat gotong royong dekat Tasik ni. Okey, deal. Boleh, cantik. Saya bangga dengan kamu semua sebab dah mula ada kesedaran diri. Baik cikgu. Tapi kalau setakat kesedaran diri saja tak cukup. Kita perlu bertindak untuk mencegah daripada tercemar. Cikgu. Okey, saya cadangkan kita mengadakan kempen untuk gotong royong ataupun kempen kita semula dekat kawasan perumahan kita. Okey. Apa yang kita boleh buat cikgu tentang kempen kesedaran tu yang cikgu cadangkan tu? Kempen tu kita boleh buat gotong royong, kutip-kutip sampah untuk elakkan daripada taman kita tercemar. Daripada banjir, daripada pembiakan nyamuk, apa semua. Saya rasa saya boleh wawarkan dalam media sosial seperti TikTok dan Facebook. Okey, bagus. Lagi? Ada lagi cadangan? Kita juga boleh buat poster. Betul? Lagi? Saya setuju. Kalau macam saya rasa kita sebarkan yang penting dulu dekat kita punya kawasan perumahan lah. Sebab banyak sampah daripada perumahan kita punya kawasan kan. Lepas tu kita boleh buat report dekat alam sekitar. Sebab banyak sampah yang lama lah diorang terbiar macam tu. Ya. Okey, terima kasih. Saya sangat setuju dengan cadangan apa semua. Okey, saya akan melakukan kertas kerja untuk mendapatkan kelulusan untuk kita melakukan kempen-kempen yang ada kat taman kita. Terima kasih. Jom kita semua hari ni kita buat gotong royong Alright. untuk kawasan kita perumahan ni. Alright, Okey. Sampah. Ini sampah. Aduh, tercemar ni. Sampah. Kawan-kawan, tutup sampah. Alright. Ya. Okey, hari ni kami telah selesai gotong royong. Yang telah berlaku dalam video ni memberikan saya satu kesedaran supaya saya tidak membuang sampah lagi. Sungai tidak tercemar dengan apa yang jadi. Pelajarannya kebersihan ni hendaklah kita jaga sebagai satu amanah untuk menjaga alam sekitar bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar yang boleh mengakibatkan kepada seluruh rakyat ataupun penduduk tempat di sini. Okey, selain itu, melihara alam kita merupakan tanggungjawab bersama yang tidak kita boleh pandang remeh. Setiap individu perlu memainkan peranan masing-masing, menjaga kebersihan, mengurangkan penggunaan plastik, mengamalkan kita semula dan menanam lebih banyak pokok. Jika kita meneruskan dengan menjaga kebersihan, untuk generasi akan datang akan memberikan impak yang baik lah. Selain itu, Dalam masa yang singkat ini kita dah nampak perubahan yang agak ketara. Ini menunjukkan bahawa apabila
kita bekerjasama dan mempunyai kesedaran, kita mampu menjaga alam sekitar ini dengan lebih baik. Oleh itu, kita semua memainkan peranan penting dalam menjaga alam sekitar. Walaupun tindakan kita ni kecil, ia tetap memberi kesan yang besar jika kita terus dilakukan secara konsisten. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan memelihara alam sekitar demi generasi yang akan datang. Kita perlulah bertanggungjawab menjaga alam sekitar dan tidak bersikap cuai. Setiap tindakan kecil memberi kesan yang sangat besar. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk memastikan alam kita bersih dan selamat. Okey, amalan gotong royong bukan sahaja membantu meningkatkan beban kerja, malah dapat mengeratkan hubungan silaturahim dan masyarakat. Melalui kerjasama, kita dapat mewujudkan persekitaran yang bersih, selamat dan harmoni. Jika saling membantu, jika ini juga memupuk nilai tanggungjawab, keperhatian dan semangat berpaduan dalam kalangan individu. Oleh itu, setiap orang perlu menyedari kepentingan gotong royong dan mengamalkan dalam kehidupan seharian demi kesejahteraan bersama. Kesimpulannya, alam sekitar yang bersih dan terpelihara amatlah penting untuk kehidupan manusia dan kehidupan yang lain. Kita sebagai masyarakat perlulah mempunyai kesedaran dan sikap bertanggungjawab dalam menjaga kebersihan serta mengelakkan pencemaran. Langkah kecil seperti membuang sampah di tempat yang betul dan berjimat menggunakan sumber semula jadi mampu memberikan perubahan yang besar untuk kita semua. Oleh itu, marilah kita bersama-sama memelihara alam sekitar agar bumi ini kekal indah dan selamat untuk generasi yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih. Bye bye.